Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my new video. So pada yang baru sampai dalam channel ni, jangan lupa subscribe dan tekan button like. So hari ni hari yang paling best sebab kita punya meja baru dah sampai. Woo! Tada! Daripada brand Expanse. Tengok tu. Expanse. Meja ni aku beli dekat Shopee. Harga tak sampai pun 300. Wih, murah weh. Sumpah aku kata ini adalah pembelian yang paling berbaloi. Tapi aku tak buka lagi. So korang layan lah video aku buka meja ni. Tapi aku takkan buat panjang. Aku akan buat yang pendek je sebab aku tahu korang pun takkan layan dengan panjang sangat. So aku akan unboxing, buka sampai habis, and then aku akan review secara total lah benda tu dah siap macam mana. So jom kita buka dahulu. Let's go. Okay, so ni barang-barang yang dia bagilah. Korang boleh nampak. So dia punya packaging bagi aku not bad sebab dia ada like, korang tengok apa nama ni, macam safety lah, macam safety. Lepas tu dia ada bagi korang tutorial ataupun kita panggil manual dalam bentuk kertas macam ni. Ok lah, so korang boleh tahu macam nak pasang. Tapi aku tak tahu kalau dia punya manual ni ikut one by one tak, apa yang patut kita buat. Ni ada lagi lapik. Lapik dia safety lah. And then board meja dia, kau tengok dia ada letak like macam padding lah, padding keras juga. So memang safety lah. Korang punya bucu-bucu tu kan. Tapi nanti kita akan check balik sama ada dia punya safety ni cukup tak sebenarnya, untuk mengelakkan daripada sebarang kerosakan. And then korang boleh tengok adalah dia punya kaki, ada wayar, ada skru. Ok, ni ada batang dia apa semua. Ada wayar lagi. So jomlah tengok aku pasang. Aku dah set up lah aku punya timelapse kat situ pakai telefon je. So kamera ni aku buat macam vlog macam tu lah. Okay, so jom sama balik pasang. Let's go. Alright guys, sudah siap aku punya pemasangan. So korang layan tak aku punya timelapse tadi? Gempak kan? Tapi renyah, mat. Serius stop renyah juga nak pasang. Sebab kau kena tengok betul-betul dia punya apa ni. Ni dia punya dia punya manual. Okay, so korang boleh tengok ini dia punya manual. So dia memang guide daripada first sampai second lah. So nanti kalau korang beli, aku nak disclaimer, yang ni kalau korang tak faham, dia punya batang rod ni korang pastikan korang tekan tau. Tekan dia masuk sampai dalam. Dia memang ada nampak macam stopper tau dekat dia punya batang rod tu. Tapi korang tekan je sampai dia masuk dalam, supaya dia akan fit untuk masuk di antara dua kaki ni. Dua kaki ni. Tadi aku macam pelik kat apa benda yang dia nak terangkan sebenarnya kan. Rupanya dia suruh masukkan, tekan lagi kat kuat. Lepas tu ada skru kecil tau. Skru kecil ni, MA ni. Ni korang masukkan kat lubang ni. Tapi kena tekan sikit sebab lubang-lubang yang dia buat, lubang yang kecil, dia memang ada siapkan, ada tanda siap. Tapi korang kena
okey alur dia sendiri lah dengan skru yang dia bagi. Overall yang lain semua nak okey je. Okey, barang-barang semua cukup. Okey, kalau boleh tengok cara pemasangan pun jelas. Yang lain cuma yang tadi tu je lah. And then lagi satu, jangan lupa pasang dia punya lapik-lapik kecil ni, supaya tak damage korang punya meja. So ni sampai akhir lah. So korang follow je lah. So ni dah tak perlu. Meja ni aku boleh katakan memang solid gila dengan harga dia. First of all, okay, dia punya bucu ni tadi datang dalam keadaan macam ni tau. Macam ni, macam tu. So dia punya memang protection gila. And then tebal, okay, tebal gila. Kau boleh nampak. So dia jaga dia punya bucu ni. Dan tak ada sebarang, orang kata, bagi aku tak ada sebarang cacat celah yang terlalu major lah. Kalau ada pun minor lah. Minor contoh macam bahagian ni kan, adalah sikit dia punya macam terguris sikit, tapi tu kecil. Okay, kecil, tak ada masalah. Kau tak nampak pun belah sana. Kau takkan orang kata apa, ambil berat pasal benda tu. Okay, so ni dia punya gambaran lah. Macam ni kau boleh nampak. Daripada sini lah kau ambil. Warna dia sangat cantik weh. Kau nampak daripada gambar ni, ini daripada video yang aku ambil ni, inilah gambar dia. Ini 160 kali 60 tak silap. Dia punya panjang. Ini panjang dengan lebar. Lagi satu, saya dapat free gift guys. Tak tahulah kalau korang bagi, korang dapat ke tak. Tapi ni aku dapat dia punya mesin urut ni. Aku dah try. Dia memang sedap gila. Thank you lah. Okay, untuk bahagian mesin dia, aku tunjuk dia ni kenapa aku suka. Bila aku tekan, kata ni, dia naik guys. Dia naik. Korang tengok nombor tu. Nampak? Dia boleh naik sampai 117 cm lah kot. Ataupun 1.17 meter kot, kalau tak silap lah. So tinggi dia tinggi ni lah. Kalau dengan aku, okay, kau boleh nampak dia paras aku punya hampir nak ke bahagian chest. Bawah chest lah, paling tinggi. And then kalau untuk paling rendah, okay, kita turun paling rendah tekan je, korang tekan. Warna meja ni memang lawa gila. Kau ambil warna ni, sumpah cantik gila warna dia. Aku macam, wih cantik tu. Lagi satu dia kena dengan aku punya ni tau, lantai. Kalau untuk ni paling rendah dia boleh pergi 71. Ni paling rendah lah. Okay, ni paling rendah. Dia paras-paras aku punya bawah ni lah. Bawah ni, bawah pinggang sikit. Paling rendah kalau boleh pergi. Okay. Okay, so aku slowkan sikit kipas ni. Takut bunyi kuat sangat sikit. Okay, untuk dia punya apa yang bestnya electric desk daripada Expense ni adalah korang boleh adjust ketinggian meja tu sendiri. Itu biasalah kan. Tapi korang boleh set dekat bahagian ni. Kalau korang boleh nampak, ni ada 1, 2, 3, 4. Korang boleh set 4 dia punya set lah, ketinggian yang korang nak. Contoh macam tadi aku dah set. So aku tunjuk je lah. Okay, sekejap tekan dulu. 1. Nampak? Dia akan naik sampai 86.6. So yang kedua, tekan. Wah, 99.7. Ini tadi yang aku dah set lah. Okay, so macam mana pula nak set? Okay, yang ni sama je. Tiga-tiga ni sama je. Okay, contoh aku turun sikit. Katakan, okay, aku turun 88.1. Korang tekan nombor 1 ni lama-lama. Nampak? Dia keluar tadi tu kan? Tu maksudnya dah set. So contoh kalau aku turun, dan aku nak pergi tempat tadi yang aku dah set, tekan je, dia akan pergi ke nombor tadi. 88.9. Okay, kalau tak percaya korang boleh check balik nombor tu, apa yang tadi aku set lah. Lagi satu kelebihan dia, ni motor dia. Lepas tu dia siap ada kabel punya tempat ni lah. Lepas tu dia bagi korang
dia punya boleh, korang boleh atur kabel tu supaya kemas. So tak adalah dia berselerak sangat kat bawah ni kan. And then yang ni aku beli yang dapat sekali dengan tempat letak headphone aku. And then ada satu lagi kat sebelah sini. Ini tempat letak air. So botol aku dah test, memang muat. Okay, okay kot, tak jatuh. Okay, so macam mana? Apa pendapat korang dengan meja ni? Bagi aku meja ni aku baru first time pakai meja elektrik. Electric desk. Daripada brand Expense lah. Sebenarnya tak pernah pakai pun mana-mana brand. Sebenarnya meja biasa je. Tapi kali ni aku nak try. Sebab bagi aku dia sangat convenient. Kalau korang nak buat kerja kan, sangat-sangat best. Sebab korang boleh adjust ketinggian. Sebab kita tak semestinya nak duduk je kan. Kita mesti nak berdiri sekejap, atau nak duduk balik. Kadang buat kerja berdiri pun best, tak ada masalah. So itulah yang apa orang kata, serba sedikit yang diperolehi lah daripada meja ni, yang aku boleh share dengan korang. Tapi aku akan buat balik review lepas sebulan penggunaan macam mana. Sebab baru sampai kan, kita nak tahu tak dia punya motor tu okey lagi tak lepas sebulan. Lepas tu dia punya kayu ni. Tapi bagi aku first bila meja ni aku buka apa semua, yang aku nampak memang dia solid. Dia punya besi, dia punya mesin engine tu, dia punya kayu ni. Lepas tu dia dah siap manual semua daripada A to Z, semua okey. Cuma yang tadi awal-awal tu aku komplain, aku harap dia boleh fix lah supaya lebih jelas. Sebab kadang kan bila mungkin tak ramai orang yang buat unboxing, yang review buka daripada awal sampai akhir. So bila sampai kita jadi macam boleh pakai ke kan, macam mana nak buat kan. Jadi tanya-tanya lah. Macam aku tadi aku ambil masa juga lama starting tu je. Tapi lepas tu dah okey dah, tak ada masalah. And then itulah saja aku rasa dia punya kelebihan yang ada pada meja ni. Aku akan cuba cari kekurangan dia. Satu lagi, meja ni aku rasa semua sama kot. Bila dia tinggi, dia akan wobble sikit, goyang. Tapi bila dia tinggi sekali lah, kalau macam dekat tengah-tengah macam aku naikkan tadi tu, tak ada apa, okey je, tak ada masalah. Kalau rendah lagi tak ada masalah kan. Tapi bagi aku okey lah. Dia punya tapak pun luas, besar, sangat ngam-ngam dengan aku punya cermin. And then bila aku nak buat content, kau nampak macam sekarang, aku tak perlukan cahaya daripada mana. Cahaya daripada tingkap ni pun dah cukup untuk aku. Okay. So satu lagi, kalau korang nak senang, korang boleh pakai mesin tangan ataupun screwdriver tangan yang automatic macam ni. And ni aku pakai brand Bosch. Okay, disclaimer, tak ada sponsor, tapi aku memang suka pakai yang ni sebab dia sangat senang. Satu, sebab dia memang tahan. Aku dah pakai ni bertahun dah. Aku rasa dah 3-4 tahun dah aku pakai ni. Okay, dia ada banyak jenis skru kau boleh pakai, kau boleh ganti. And then nak bawa pun senang, sangat kecil. See, Bosch, made in Malaysia tak silap. Made in Malaysia. So tu je untuk video kali ni. Okay, kalau korang ada apa-apa soalan ataupun cadangan untuk next content aku, korang boleh komen dekat bahagian komen. Please jangan lupa like, komen dengan subscribe channel ni supaya aku dapat lebih grow. Aku ingat 2026 ni aku nak betul-betul fokus untuk buat konten. Konten aku jenis tak tentu juga, aku campur-campur je. So kalau korang suka dengan konten macam ni, korang boleh tekan like, komen dengan subscribe, share video ni kat kawan-kawan korang. So jumpa lagi untuk video akan datang. Aku Zahin, ciao.